jangan sesekali sokong Anwar Ibrahim. To the first step sekali. Jangan sokong Anwar Ibrahim. Jangan ada perasaan simpati kepada Anwar Ibrahim. Jangan pernah ada bahawa Anwar tu ada sedikit kebaikan. Jangan. Jangan, guys. Jangan. Sebab kalau kau kata dia ada baik sikit, mungkin kau akan terjerumus dalam kumpulan tu. Kalau kau kata baik Anwar tu baik, memang kau akan jadi pengikut dia. Kalau kau kata Anwar tu, macam Makcik Katie bagi tahu, Mujadid, gone. Bye-bye. Itu step pertama kita. Sebab hari ni cabaran dia adalah tentang nak menyelamatkan negara ni, kerana dia bukan pasal agama bangsa lagi, tapi soal diri kita, akidah, tauhid. Anwar Ibrahim ni bukan biasa-biasa. Dia bukan set kita. Seulang lagi sekali, ramai orang maki dia. Ramai orang bagi emoji gelak dekat dia. Tapi bila dia tunggang sumut flotilla, engkau boleh tengok berapa ramai orang ni tiba-tiba sokong Anwar Ibrahim. Kau tak pelik ke saya tanya dengan korang? Korang tak pelik ke saya tanya dengan korang ni? Ha? Kau tengok kan orang balon Anwar bagi emoji gelap macam-macam. Bila datang misi sumut ini, tiba-tiba orang sokong Anwar Ibrahim. Kau tak pelik ke? Kau tak nampak ke? Macam tu je. Sebab apa ni? Dibolak-balik kan? Dibolak-balik kan? Tak nampak kebenaran lah. Sebab apa? Kehendak lah. Sebab ada kehendak. Inilah kata tadi post normal tadi ni. Kehendak. Apa aku dapat? Ni RM2.60 ni. Okeylah. Anggap biasa lah. Tak boleh buat apa kan? Tapi itu tentang perut dan poket. Itu tentang kos sara hidup. Biasalah sara hidup kan. Itu perkara biasa. Daripada dulu, itu perkara biasa. Tapi soal akidah, ini bukan perkara biasa. Soal akidah, ini perkara yang tak boleh dibawa main. Soal tauhid kepada Allah ni, ini perkara yang tak boleh kompromi. Kalau kita nak berfikirlah. Kita cakap, sebukan ustaz, sebukan ulama', saya tak pandai, tapi apa yang saya tahu, saya kongsikan dan nak korang berfikirlah. Jawapan ada pada diri korang masing-masing. Korang yang tahu apa yang sedang berlaku ni, korang nampak. Cuma korang kena berfikir je.